Sepatutnya dia kata tadi ayat 48 falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya Musa. Bila diberikan kepada mereka itu tadi Al-Quran. Orang Arab tahu itu Al-Quran. Al-Haqq itu Al-Quran. Dia cerita tentang kebenaran. Mereka tak puas hati. Boleh tak bawa datang sesuatu yang sama dengan Nabi Musa? Taurat. Boleh tak bawa datang sesuatu yang sama mukjizat dengan Nabi Musa? Tongkat bertukar menjadi ular. Dia cabar Rasulullah. Padahal dia cabar Rasulullah tu macam-macam dia cabar. Qalu sahiran, kata-kata tadi. Qalu sahiran. Dan walaupun kata qalu sihran, qalu sahiran. Dua-dua tu tukang sihir. Musa pun tukang sihir, Rasulullah pun tukang sihir, dia kata. Sepatutnya mukjizat Nabi Muhammad adalah sama seperti mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa alaihissalam. Iaitu tongkat yang boleh bertukar menjadi ular. Tangannya boleh mengeluarkan cahaya terang. Boleh membelah laut. Dan jari-jari tangannya boleh mewujudkan air yang boleh minum oleh orang ramai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa sewaktu Bani Israel memerlukannya. Orang Arab dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa? Rasulullah bagi. Apa yang dia nak? Tangan keluar air daripada tangan Rasulullah. Apa lagi dia nak? Tapi tak naklah bergantung harap dengan Rasulullah sangat. Masa peperangan Khandaq datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah. Mata Nasrullah. Bila lagi pertolongan Allah. Allah Ta'ala, Rasulullah kata sabarlah. Sabar. Tak bolehlah cepat. Sebenarnya boleh je Rasulullah berdoa. Tapi sabarlah sekejap. Orang dahulu digergaji kepala, dibunuh, di sebagainya. Mereka sabar. Sepatutnya Rasulullah boleh bercakap terus dengan Allah. Nabi Musa bila diarahkan bertemu dengan Fir'aun, apa kata Nabi Musa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakanlah hatiku ini. Rasulullah macam mana Rasulullah? Bukan kita banding-banding Rasul. Rasulullah macam mana? Alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku dah buka dada kamu? Nabi Musa, ya Allah, bukalah dadaku, lapangkanlah dadaku. Rasulullah, Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, alam nashrah laka sadrak. Tidakkah aku dah buka dada kamu? Di situ pun kita mati akal. Wow, ini Rasulullah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Bukan kita beza-bezakan Nabi, tidak. Tapi memanglah Nabi Rasulullah adalah penghulu segala Nabi. Terus sepatutnya Rasulullah boleh bercakap terus dengan Allah sebagaimana Allah bercakap dengan Nabi Musa. Dan ditulis ayat-ayat Allah itu mampu untuk dibawa kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel. Masa Rasulullah pergi dalam Isra' dan Mi'raj. Rasulullah, Nabi Musa nak minta tengok Allah. Qalu arinallahu jahra. Qala lam tarani fanzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ja'alahu dakkan fasakhara Musa sa'iqa. Terus Nabi Musa tersungkur pingsan. Dia minta tengok Allah. Cuma orang tasawuf dia pergi lagi. Dia kata Nabi Musa semasa dia tersungkur pingsan tu dia nampak Allah secara fana. Itu dan takwil lah, tafsiran. Fakharra Musa sa'iqa. Rasulullah pergi bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tapi bila ditanya, hal ra'aita rabbak? Adakah kamu nampak Tuhan kamu? Rasulullah kata ra'aitun nur. Sengaja Rasulullah tak nak cakap. Macam mana? Itu Allah Ta'ala. Ra'aitun nur. Aku nampak cahaya. Orang Hindu salah faham. Maka dia kata cahaya itu adalah Tuhan kita. Salah. Diva Bali. Pesta cahaya. Sebenarnya salah. Salah. Bukan cahaya tu. Falamma tajalla rabbul jabal. Allah Ta'ala nurus samawati. Itu bukan Allah. Itu nur. Dia itu kan. Ini Allah Ta'ala. Tahu susahlah cerita itu. Bagi menjawab keretakan ini kepada musyrikin Mekah, maka Allah bertanya, tidakkah kau Nabi Musa boleh menolak dan kufur pada Musa dan kitabnya? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mereka minta, wahai Muhammad, boleh tak bawa datang sesuatu yang sama hebatnya dengan Musa? Musa ada Taurat, bawa datang sama dengan Musa. Musa ada mukjizat tongkat, bawa datang. Maka Allah Ta'ala jawab, sedar tak kamu? Kamu dengan Nabi Musa pun kamu tak ikut. Ini nak minta aku bawa datang. Bermakna kalau aku dapat sama dengan apa Nabi Musa dapat, mana kamu pun tak akan ikut aku. Allah Ta'ala jawab. Bengong dengan hujah itu. Kaum Quraisy terus menuduh Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kedua-duanya adalah tukang sihir. Qalu sahirani tazahara. Dua-dua itu tukang sihir.
Cuma dalam ayat bacaan kita, qalu sihrani tazaharan. Dua-dua tu sihir. Baik Taurat, baik Quran, dua-dua tu sihir. Atau mereka berkata pada Nabi Musa dan Nabi Harun pada zaman Musa itu ada dua-dua tukang sihir. Ataupun qalu sahiran, dua-dua tadi Musa dan Harun, bukan Musa dengan Rasulullah. Ini tafsiran lah kepada Fir'aun. Ar-Razi dalam tafsir Kabir, Imam Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir berkata, musyrikin Mekah yang kufur itu sememangnya menolak mempercayai adanya kenabian dan menolak semua nabi, dan dalam pada itu mereka meminta supaya Nabi Muhammad menzahirkan mukjizat seperti mana yang pernah diberikan kepada Nabi Musa. Mereka berbuat demikian tanpa matlamat ilmu, tetapi hanya melahirkan keingkaran mereka. Qalu sihrani tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Mereka masih nak meletakkan diri mereka itu betul. Sebenarnya kami kufur bukan kepada Allah, tapi kepada tukang sihir itu. Kerana ini bukan yang betul. Ini palsu. Nabi yang palsu. Nabi yang beramal dengan ilmu sihir. Maka oleh itulah kami menolak dua nabi ini. Dia masih nak berkata bahawa mereka ni masih betul lah. Yang mereka tolak tu. Banyak kita pun sekarang bersama. Tolak ulama. Kami bukan tolak Islam. Kami tolak ulama. Ulama yang tak faham Islam. Macam mana kalau, macam mana tukang rumah tak faham buat rumah? Tukang rumah tak faham buat rumah. Kau tukang rumah bukan? Dia tukang. Dia tahulah buat macam mana. Dia pergi bantai tukang rumah ni tak pandai lain. Kau pandai tak? Engkau pun tak pandai. Banyak netizen jadi macam tu. Dia pun tak pandai pasal agama. Bila orang cerita tentang agama, dia condemn itulah, bantai inilah. Dia pun tak pandai. Bahasa Arab pun dia pun tak tahu. Artinya mereka semua kufur dan menolak apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Dan semua Nabi yang terdahulu, terang-terang mereka mendustakan apa yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa AS. Dan tidak keberatan bagi mereka untuk mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Kita masuk pada ayat 49. Qul fa'tu bi kitabin min indillah huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum sadiqin. Ini dia punya ayat dia. Cantik juga dia orang ni. Pandai baik. Boleh tak bawa datang satu buku yang lebih baik daripada Quran dan Taurat? Bawa datang satu buku yang lebih baik daripada Quran dan Taurat. Kami akan ikut. Attabi'hu. Kami nak ikut. In kuntum sadiqin. Kalau kamu ni benar pada ajaran kamu. Huraian dia. Ternyata sekali mereka tidak berupaya mengadakan sebuah kitab lain. Yang ni kasar. Allah Ta'ala cabar mereka bawa datang satu kitab kalau mereka nak. Sebelum ni Allah Ta'ala cabar satu ayat ataupun satu beberapa surah. Yang ni bawa datang satu kitab. Satu kitab Al-Quran. Untuk mengadakan sebuah kitab lain dari Allah yang jauh lebih baik daripada Taurat dan Al-Quran. Mana ada study lah betul-betul Al-Quran. Tak mahu terima Al-Quran. Banyak sekarang ni tolak Al-Quran. Sistem pendidikan kita. Jauhkan pelajar daripada Al-Quran. Dekatkan pelajar dengan benda-benda berbentuk matematik. Sains. Sebenarnya matematik sains itu dah sekunder dah. Ilmu yang kedua. Bukan premier. Ilmu premier datang daripada Al-Quran. Iqra'. Bacakanlah. Iqra'. Baca apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca siapa yang jadikan kamu. Belajar yang tu. Baik kamu belajar biologi ke, fizik ke, apa saja. Condongkan kepada orang yang menjadikan kamu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Baca lagi. Masuk sekolah mendengar. Baca lagi. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajar, bukan kamu yang ajar. Sekarang ni dah datang satu benda AI baru pula. Dia boleh reka satu manusia yang tidak ada wujud. Pandai dia tweet sana, tweet sini, jadilah satu manusia lain. Keluarlah satu ayat lain. Satu, semua senang. Belajar AI saja. Sekarang dah ada tawaran dekat peringkat tertinggi dah untuk belajar AI. Anak-anak tak payah buat tesis, bagi arahan saja. Saya nak buatkan satu tesis, tajuk dia sekian, muka surat dia banyak sekian, rujukan dia sekian. Sila buat. Pelajar duduk macam ni. Sila, saya dah tengok lah. Sila buat. Dia buat artikel. AI tu pun tulis. Siap satu perenggan. Tulis lagi, tulis lagi. Tak sampai 10 minit boleh siap 15 like artikel, 15 surat. Muka surat. AI. Tengok. Engkau apa? Pandai dia perbodohkan kita. Kita tak sedar lagi. Bukan kita anti kepada kemajuan, tidak. Tapi dia perbodohkan kita. Ingat dulu sekolah. Kalkulator tak boleh pakai. Kira dengan otak awak. Okey, 7 kali 8 berapa? Kejap cikgu pakai kalkulator. 7 kali 8 pun pakai kalkulator. Itu otak lembab.
Tak boleh. Ada orang depan dia kira. Tak payah kalkulator dia boleh kira. Pasal otak dia berjalan. Sekarang ni, semua komputer. Semua itu. Tak payah. Jadi, masa bila otak kita nak berfungsi, pandai dia melemahkan otak kita. Padahal Allah Ta'ala kata, Iqra' wa rabbukal akram. Allah Ta'ala maha kaya. Allazi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala yang mengajar. Bukan AI yang mengajar kamu. Allah yang mengajar kamu. Balik ke situ. Bila balik ke situ, barulah kita akan dapat ilmu yang sebenar. Dan sebagaimana tokoh-tokoh ilmuwan Islam dahulu. Hebat-hebat semua. Hebat-hebat semua. Kedua doa. Ternyata sekali mereka tidak berupaya mengadakan. Okey. Ayat 50 pula. Menyatakan jika mereka tidak sanggup memenuhi cabaran Allah itu. Iaitu mengadakan kitab selain dari Al-Quran. Maka segala apa yang kaum Quraisy Mekah itu bercakap adalah mengikut hawa nafsu mereka. Bukan bersandarkan kepada ilmu dan kebenaran. Fa'in lam yastajibu lak, kalau mereka tak terima. Fa'lam, tahulah kamu wahai Muhammad. Annama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka sebenarnya ikut nafsu mereka. Itu pasal mereka tak terima. Kalau betul-betul logik akal, macam inilah sebenarnya. Tapi kerana ego. Kalla innal insana la yatagha. Sesungguhnya manusia itu ego. Ar-ra'ahu stagna bila rasa dia semua boleh. Kalla innal insana la, mereka tak boleh kembali balik kepada Allah. Mereka bukan mahu mencari kebenaran, tapi cuba menegakkan keingkaran mereka dengan memberi perhatian kepada kekufuran mereka sahaja. Ini keras. Orang Arab, bukan orang Arab saja, orang kita pun sama lah, keras. Tak mau terima Islam, tak mau. Dia rasa dia yang terbaik. Ajaran dia yang terbaik. Apa yang dia buat itu terbaik. Islam ni menyusahkan orang. Islam ni menyekat orang. Islam ni macam-macam. Banyak kita dengar. Dia tak faham Islam tu semua. Islam tu terlalu baik. Terlalu indah. Terlalu permudahkan kita. Kereta tak boleh hidup kalau tak ada manual dia. Macam mana kita nak guna nak operasi mesin basuh? Cubalah buka sana, buka sini. Tak boleh. Tengok manual dulu. Macam mana cara buka dia. Macam mana cara operasi dia. Manusia pun sama. Dia tak boleh dapat saja manusia tu dia buat try and error. Tak boleh. Ini dia manual dia. Al-Quran dah ada. Follow saja kamu akan jadi orang terbaik. Justru itu Allah memberi amaran. Tidak ada siapa yang paling tersesat daripada orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa hidayah daripada Allah. Sungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang zalim. Waman adallu isim tafdil. Siapa lagi yang paling sesat? Mimman ittama'a hawa. Kecuali orang yang mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu pernah tengok tak orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan mereka? Cuba tengok. Harta orang, harta dia. Kerana orang suka hati. Nak melepaskan nafsu dia. Nafsu amarah dia. Selagi dia tak buat, dia rasa tak puas. Maka dia buat dan buat dan buat. Islam larang, dia tak peduli. Lawan Islam. Ini kuat. Hawa nafsu nampak dia kecil. Itu pasal masa asal-asal kejadian nafsu dahulu. Allah Ta'ala tanya, wahai nafsu, siapa saya? Engkau, aku. Oh, sombong. Rendam dalam api neraka. Keluar daripada api neraka. Nafsu, kamu kenal aku siapa? Engkau, anta wa anak-anak. Oh, sombong lagi. Masuk dalam lokap. Tahan dalam lokap. Dah lembik macam tak boleh makan, tak boleh apa. Keluarlah dia. Masih nafsu. Kamu kenal aku siapa? Yalah, engkau Tuhan. Aku ni, siapalah sangat. Baru engkau yang macam tu. Kalau tidak, dia engkau, aku sombong. Kecil saja. Duduk dalam badan orang. Tapi dia punya nafsu dia cukup kuat. Cukup ganas. Itu dia nafsu yang pertama tu. Amarah. Kita buat jahat. Naik pula nafsu bahimiyah. Nafsu binatang. Marah orang. Kasar dan sebagainya. Barulah naik nafsu yang tinggi sikit. Lawamah, mulhimah dan sebagainya. Itu orang belajar ilmu tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Kalau jiwa tak bersih, tak payah cakap lah. You pandai apa benda. Saya ni pakar bedah jantung. Walaupun you pakar jantung, nafsu kau tak pula betul-betul. You tak ke mana. Allah berjanji bahawa Allah tidak akan tidak memberi hidayah kepada orang zalim seperti mereka menolak ayat-ayat Allah dan berdalih mahu mempertahankan kekufuran dan kezaliman mereka itu. Inilah janji Allah. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Allah Ta'ala tak akan bagi. Allah Ta'ala cukup anti dengan orang yang zalim. Hatta zalim dengan binatang pun tak boleh. Orang kafir yang dizalimi mustajab doa dia. Tak kisahlah dia orang kafir, aku belasah aja. Walaupun dia tu orang. Kamu belasah dia, kamu khianat dia. Dia dizalimi. Dia pun tak ada tangan pada Tuhan mana, tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala mendengar rintihan dia, awak siap. Tak boleh zalim pada orang, apatah lagi kalau orang tu orang beriman, orang baik, orang taat pada Allah. Lebih-lebih lagi, yang kau zalim tu adalah
orang kekasih Allah. Siap kamu. Anak kekasih Allah, siap kamu. Ikutan secara membuta tuli kaum Quraisy menyebabkan mereka tersesat dan jauh dari rahmat Allah. Bila kita tanya macam ni, mak ayah aku dulu buat macam ni. Kamu tahu tak, mak ayah kau pun tak ada kitab, tak ada apa. Kamu ni tak tahu mana datang ni. Kita macam adat resam kita lah. Banyak macam tu. Nak juga adat resam. Banyak bercanggah. Pasal dulu Hindu masuk dulu. Islam lambat lagi datang. Hindu dah bersarang dah kepada orang Melayu. Baik kerajaan Majapahit ke apa, dah bersarang dah masuk kepada kita. Bila Islam masuk, Hindu tu tak kikis betul-betul. Ibarat masak periuk tu masih ada lagi tom yam dia. Nak buat pula masak lemak. Terasalah tom yam ala masak lemak. Masak lemak ala tom yam. Kerana kena bersih betul-betul periuk tu. Kita tak bersih. Bermula daripada kisah pengantin baru, naik kepada beranak, naik kepada... Ada unsur-unsur yang berkaitan dengan Hindu menyerap masuk. Tapi bila kita cerita, ni ada orang tua, kau jangan masuk campur. Itu kacau dia. Kalau benda tu bercanggah dengan agama, tinggalkanlah. Apa masalah? Kalau tak bercanggah, silakan. Pakai sarung Hindu. Pakai songkok Hindu. Tapi tak bercanggah. Tak apalah, pakai songkok-songkok lah. Pakai kesarung lah. Tapi berkaitan dengan tepung tawa ke, apa ke. Tapi bila cakap macam tu, orang marah lah pasal itu adat kita, adat budaya. Sebenarnya bukan adat budaya, Hindu punya bawa mari. Ayat 51 membuat minda kita semua kepada penurunan ayat Quran secara berdikit-dikit daripada sebuah pencerahan kepada pencerahan lain. Dari satu bahagian kepada bahagian yang lain. Itu nak menunjukkan Al-Quran tu sentiasa tajawub dalam bahasa Arab. Tajawub ni Inggeris apa? Responsibility of respond. Kalau kita cakap, dia pun respon balik. Apa bahasa Inggeris pun sampai? Responsibility. Apa benda lah. Arab dia panggil tajawub. Tajawub ni maksudnya dia bagi respon. Macam orang CPR kan. Dah hilang nafas dah. Tekan-tekan dada dia. Dia hidup balik dah. Itu dia punya respon dia. Tajawub dia panggil. Tajawub. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran secara berdikit. Dia berterusan dengan kerana cara. Oleh sebab itulah apa saja masalah 23 tahun Allah Ta'ala aturkan, ngam-ngam 23 tahun itulah kehidupan kita. Awak pergi larilah ke mana pun tak boleh lari daripada 23 tahun ini. Apa saja masalah. Daripada sekecil-kecil sampai sebesar-besar memerintah negara. Semua ada dalam 23 tahun ini. Daripada rumah tangga nak berkahwin, macam mana cara dia. Sampai nak bercerai. Kita dah bincang dari online kita. Surah online kita, surah Talaq. Ya ayuhan Nabi, idza tallaqtumun nisa' fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul iddah. Allah Ta'ala ajar bagaimana kamu nak cerai isteri. Wahai Nabi, bagi tahu kepada orang beriman, kalau kamu nak cerai, maka kiralah iddahnya. Yang kira iddah bukan isteri, suami. Suami. Isteri tak payah kira, biarkanlah dia. Dia tahu dah 3 kali suci. Suami itu kena kira. Kenapa pula suami yang kena kira? Supaya sempat kamu patah balik. Tiap-tiap hari duk kira. Tak lama dah ni. Ini aku nak ambil iddah ni, kena kahwin lain ni. Cepat lagi. Sampai di hujung, ahsul iddah. Ahsu tu perkataan ihsa. Ihsa tu dia bukan kira tau. Statistik. Berapa jam, berapa minit, berapa saat. Macam tu. Poin-poin dia ada sekali. Itu mana ilmu ihsa. Statistik. Kira. Sampai dia kata, kalau kamu tak apalah, kamu cerailah juga. Tapi ingat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ingat, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala jadi jalan penyelesaian. Tak boleh dah dengan laki kau ni. Laki kau ni penagih dada lah, apa benda. Tak ada je. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Apa Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan bagaimana Allah Ta'ala daripada bak sekecil-kecil rumah tangga kita kata pergi sebab-sebab. Ini barat tak bincang. Barat tidak bincang bagaimana masalah keluarga. Bagi mereka sejenis pun boleh kahwin dah. Dah sah dah kahwin laki sama laki. Tak ada anak, ambil anak angkat jadikan anak. Habis sistem rumah tangga porak-peranda. Balik ke rumah tengok dekat rumah ada bini dia dengan lelaki lain. Tengok kasut laki, jantan. Wah, dia tak boleh kacau. Itu hak pribadi isteri dia. Maka dia pergilah ke hotel mana, cari perempuan lain, pelacur ke apa benda ke. Minta bayaran dan bil itu klaim dengan bini dia. Apa punya manusia, sistem kehidupan macam tu. Hancur lebur punya sistem kehidupan. Islam cukup baik. Kajilah mana-mana agama, Islam yang terbaik. Carilah mana-mana. Itu arwah Tok Guru Aziz kata, kalau tuan-tuan boleh tunjuk kat hamba, mana Islam tak comel, tunjuk.
Ambo pun tak say benda tak comel. Tapi sampai hingga hari ini, sehingga kiamat, tidak ada orang berani nak kritik mana Islam tak betul. Orang Islam cerita lain. Islam tak betul. Quran tak betul kat mana? Tunjukkanlah. Tunjukkanlah kat Quran kat mana tak betul Quran. Dari segi bahasanya, maknanya dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang pengkaji Al-Quran seronok. Barat dia kaji Al-Quran. Tapi sayang, mereka kaji bukan dengan hati. Mereka kaji untuk hentang Islam. Jadi tak dapatlah hidayah daripada Allah. Kita tak kaji. Ada hidayah tapi kita tak kaji. Saya suka Quran tapi sampai sudah suka. Bacanya tidak. Dah baca tak kaji pula. Dah kaji tak tadabbur betul-betul pula. Tidak. Kalau betul-betul kita kaji apa saja sistem keluar kepada Al-Quran. Tapi tak ada. Jarang orang nak buat kajian tentang apa yang Islam nak cadangkan. Al-Quran nak cadangkan. Jarang. Yang paling tinggi buat sistem tilawah. Musabaqah tilawah. Itu pun pertandingan tafsir Quran. Itu pun yang telah ditulis. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran secara berdikit-dikit dan bersekali. Okey. Yang membawa mereka kepada mengerti Allah dan supaya berhati-hati yang semua sarananya. Inilah hikmah yang hanya diketahui oleh Allah dan dipadamkan kepada Nabi SAW. Okey, ayat yang ke-51. Dia hujung-hujung ni dia macam kasar sikit dia bagi. Kasar Pasal kesimpulan ni macam kita nak ikat baju lah kan. Kena ketak-ketak sikit. Rasa macam longgarkan sikit. Tak boleh masih ketak punya. Jadi ini ada satu lagi. Kesimpulan yang keberapa dah ni. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Cukup cantik kesimpulan yang ke-51. Sesungguhnya kami telah menurunkan firman ayat-ayat kami Al-Quran secara berturut-turut. Dan tidak sekaligus semoga mereka akan beriman. Walaqad wassalna lahum. Kami dah berikan Quran kepada mereka 30 juzuk. Moga kamu ingat. Mereka nak berdikit-dikit. Aku tak peduli dengan kehendak kamu. Sekarang ni aku beri kepada kamu 30 juzuk. Cuba tengok apa kamu terima atau tidak. Tadi dia nak sikit. Allah Ta'ala bagi semua. Kamu nak atau tidak. Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Allah menjadikan sesuatu itu berturutan. Contohnya, Allah mengutuskan Rasul dan ikut dengan seorang Rasul lain. Dan Allah menghubungkan kebaikan amalan baik mereka di dunia dengan kebaikan di akhirat. Seolah-olah mereka di akhirat, mereka seperti di dunia. Begitu juga dengan penurunan Al-Quran dari satu penurunan ke penurunan yang lain. Sama ada dari satu janji baik diikuti dengan janji buruk, diikuti dengan nasihat, kisah dan iktibar. Semoga hikmahnya orang musyrik Quraisy akan dapat mengingat semua ajarannya. Mungkin secara sikit demi sikit dan mereka akan berjaya. Tengok Allah Ta'ala guna pelbagai cara. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, pelbagai cara. Ada masa Nabi Musa cerita dalam keadaan macam ni. Ada masa Nabi Musa cerita dengan Fir'aun. Lepas tu cerita dengan Ashabul Kahfi. Masuk kisah Nabi Musa dengan Khidir. Masuk dalam ayat tu Nabi Musa dengan kaum dia. Bunuh semua muslim. Macam-macam. Apa tujuannya? Supaya orang Yahudi itu terimalah Al-Quran. Terima Quran. Quran ni sebenarnya macam Taurat. Kerana dalam Quran itu cerita tentang Taurat kamu. Ambillah Quran ini. Mereka tak nak juga. Ayat ini sebenarnya sebagai jawapan kepada dakwaan orang Quraisy yang Al-Quran itu sepatutnya diturunkan sejumlah satu kitab sekaligus seperti diturunkan kitab Taurat jumlah sekaligus, bukan sedikit demi sedikit, kata Ibn Abbas, semoga mereka dapat mengerti Muhammad sebagai penyampai ayat-ayat Allah dan mereka beriman dengan syariat yang dibawanya. Nanti dia kata kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Supaya orang yang menerima Al-Quran tu tak adalah terkejut sangat. Anak dia duduk asrama. Dia sayang dengan bapa dia. Dapat berita daripada ketua warden, ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal. Ini cerita. Bukan cerita betul. Cerita. Lepas tu macam mana ketua warden tu nak cakap dengan budak tadi? Ni mari sini Fatimah, mari sini. Bapa awak meninggal tau. Terkejutlah. Mati mungkin pingsan, budak tu mati sekali. Dia ke bumi bersama bapa dia. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Untuk kamu jadi tetap. Supaya cerita. Kalau warden tu jenis orang bijak, bawa datang. Ni dapat telefon daripada kampung. Dia kata ada majlis sikit dia orang nak buat. Awak siap-siap lah. Nanti cikgu pergi hantar. Kan dalam kata nanti cikgu tu pandai lah main bahasa. Sebelum sampai rumah nanti terkejut juga. Nanti apa? Cikgu ada apa sebenarnya? Nantilah sampai rumah kau cerita lah. Tak boleh juga macam tu. Pandai cikgu tu main. Dan Rasulullah ni dia pandai dia main hati orang. Dia main. Itu pasal Allah Ta'ala tu pencipta manusia.
Dia tahu bagaimana hati orang ni boleh terima. Orang Kristian, dia tak boleh terima dengan sekaligus tengok, Maryam tak ada bapa. Macam mana boleh keluar Nabi Isa? Oh, ini mesti Tuhan punya ni. Tu dia kata Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang ni pula isteri, bapa itu, yang ni pula Rohul Kudus. 3 bergabung menjadi Tuhan. Mereka tak boleh percaya. Islam tak. Allah Ta'ala ajar kepada kita pertama sekali kisah Nabi Zakaria dalam surah Maryam. Kisah Nabi Zakaria, seorang tua. Isterinya mandul. Pelan-pelan dia bangun. Ya Allah, berikan aku seorang zuriat menggantikan aku. Tapi malu nak cakap kuat-kuat pasal dia dah tua. Nak anak, nanti bini dia cakap, bang, apa ni abang doa ni? Kita dah tua, sedar dirilah sikit. Khafiyah. Dengar tak dengar? Dia kata sampai dengar telinga dia. Iznada rabbahu nida'an khafiyah. Qala rabbi habli min ladunka waliya. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyah. Terus Allah Ta'ala jawab, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Terus Allah kata, Yahya, lepas saja doa, kamu dapat baby tau. Tuhan, takkan malam tadi berdoa tu dapat? Beri tanda. Akhirnya dia keluar daripada mihrab itu, dia tak bercakap dengan orang. Dia kata, abang ya, nak ke mana? Dia cakap, dengan bahasa isyarat. Ramzan ni bahasa isyarat. 3 hari. Itu tanda isteri kamu mengandung. Tengok. Logik tak? Dah tua, isteri mandul, dapat anak, logik tak? Cuma fikir 2 kali lah. Ada lelaki, ada perempuan dapat lah. Walaupun kecoh sekejap satu kampung, lantak lah. Allah Ta'ala kata, aku nak cerita kepada kamu yang lebih teruk daripada itu lagi. Seorang ibu tak ada bapa dapat anak. Tapi kita dah down sikit lah. Nampak? Kita dah nampak sikit pelan-pelan turun. Maka dah wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya. Mari aku nak cerita kisah Maryam. Dalam surah Maryam, kisah Nabi Zakaria dahulu, baru datang kisah Maryam. Cantik. Macam itulah hati manusia. Kadzalika linusabbita bi fuadak, supaya hati kamu ni tetap. Tapi tak. Bawalah cerita-cerita lah. Apa dia kat rumah tu? Yang cikgu nak bawa saya sangat ni. Ni nak bagi tahu bapa awak meninggal. Bawa tahu. Dia akan mengamuk budak tu dalam kereta tu. Cikgu. Kan cikgu dah cakap tadi. Kamu nak sangat. Cikgu bagi tahu. Cikgu bagi tahu. Bapa kamu meninggal. 2 hari lepas kawan saya bawa motor keluar dalam berita. Lori nak kona, dia hempak kepala lori. Tayar naik atas belakang, dia mati situ juga. Ada dekat Rawang, ada keluar dalam berita. Kawan saya merokok sekali. Ya. Arwah dia. Tengok bagaimana bini dia terima berita tu. Oh, susah tau. Terkejut hati dia. Kawan saya seorang lagi, pensyarah. Turun sama-sama dengan anak. Dia turun kereta, anak turun dengan motor. Dekat simpang, anak dia dilanggar, mati. Dia sampai ke tempat kerja, belum maskat lagi. Kawan bagi tahu, bang, anak ada masalah sikit kat traffic light. Kat rumah. Dia pergilah. Dia tak tahu anak dia meninggal. Orang pun tak bagi tahu. Dia sampai-sampai tengok anak dia dah meninggal. Kat traffic light, kat rumah dia. Di Sepang. Tengok. Ibu dia meraung-raung tiap hari panggil. Panggil anak dia makan nasi. Tiap-tiap hari. Tengok macam mana nak terima. Oleh sebab itulah, kamu jangan sangat minta 30 juz. Allah Ta'ala turun tu dia tahu bagaimana hati kamu. Kadzalika linusabbita bihi fuadak warattarnahu tartila. Sikit-sikit. Ada orang tanya saya, ni cerita sikit lah. Dia kata, Ustaz tak penat ke? Siapa kata saya tak penat? Saya penat. Ustaz makan apa? Kadang-kadang ke hulu, ke hilir dengan apa semua. Saya kata saya makan Al-Quran. Saya makan Al-Quran. Bacalah Al-Quran, awak akan jadi kuat hati awak. Baca Al-Quran. 7 juzuk macam Ustaz Pin kita belajar ayat-ayat munjiat. Jadah, Yasin, Dukhan, Waqi'ah, Hasyar, Mulk, Insan. 7. Campur lagi dengan surah Kahfi, surah Ibrahim. 8, 7, 8, 9. Dia Yasin dia dah ingat lah. Tabarakallazi. Hari itu Tabarakallazi ingat. 7 surah tu jadi amalan. Saya bukan, kalau saya tak merawat orang, saya pun tak baca. Tapi dah merawat orang, baca lah. Cuba bayangkan 2 jam saya baca. 2 jam. 2 jam berapa jauh? Ada 4 juzuk. Setengah jam 1 juzuk. Setengah jam 1 juzuk. Setengah jam 1 juzuk. 2 jam dah dekat 4 juzuk. 4 juzuk antara sekejap ya, pukul 8 sampai pukul 10. Itu kekuatan. Saya cakap betul-betul. Itu kekuatan.
Bukan ada apa punya suplemen. Itulah dia suplemen tu. Suplemennya Al-Quran. Baca Quran. Baca Quran. Quran akan memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah. Kalau tak ada Al-Quran, Nabi, bagaimana kisah ketika Rasulullah pergi berhijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar? Illa tansuruhu wa qad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru, sampai kepada la tahzan. La tahzan. Usah berduka cita wahai Abu Bakar. Kamu tinggal anak, tinggal apa yang berada di Mekah. Usah berduka cita. Fa anzalallahu sakinatahu alaih. Lantas Allah Ta'ala turunkan sakinah pada diri dia. Sakinah, ketenangan. Ketenangan daripada mana? Daripada Allah turunkan. Baca Quran, Allah Ta'ala akan turun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Irja'i ila rabbiki radiyatan. Balik pada Allah. Jiwa tak akan tenang selagi mana tak balik pada Allah. Macam mana seorang bayi, seorang kanak-kanak, dia tak akan tenang kecuali dia jumpa ibu dia. Meraung-raung dia menangis. Sampai bila dia berhenti menangis? Bila dia jumpa ibu dia. Sama juga dengan hati kita. Hati kita tak akan tenang selagi mana kita tak balik pada Al-Quran. Baliklah kepada Al-Quran. Bila balik pada Al-Quran, baru dia tenang hati. Kita tengok orang pangkat besar, itu pangkat apa, gaya dan sebagainya. Dia tak akan tenang kalau dia tak balik kepada Allah. Kalau dia balik kepada Allah, dia akan jumpa ketenangan berdasarkan ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, baliklah ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, di akhirat nanti masuk. Ini kesimpulan yang ni kasar sikit. Kasar. Walaqad wassalna lahumul qaul. Sampai kata-kata aku pada hati mereka. Al-Qurtubi menjelaskan bahawa Allah menjadi ayat ini sebenarnya jawapan kepada dakwaan orang kafir Quraisy yang mengatakan Al-Quran itu sepatutnya diturunkan sejumlah satu kitab sekaligus. Seperti diturunkan kitab Taurat sekaligus. Bukan sedikit demi sedikit. Kata, sejarah Nabi Musa sudah pun berlalu berabad-abad selamanya. Sejarah Rasulullah dalam kaum Quraisy Mekah telah hampir 1400 tahun. Apakah mesej dari perbincangan kisah Musa dan hujah-hujah yang berlaku di antara kaum musyrikin Mekah dengan Rasulullah untuk kita membaca surah Al-Qasas ini? Apa mesej nak? Surah ini macam kisah banyak. Rupanya kisah Nabi Musa aja. Tajuk dia kisah-kisah. Macam mana kisah-kisah tapi kisah Nabi Musa? Tak. Kisah Nabi Musa tu besar. Tapi Nabi Musa tu sikit-sikit. Macam cerita Piramli lah. Labu-labi, pendekar bujang lapuk, ini seniman. Macam-macam. Tapi semua tu cerita berkisah tentang Piramli. Sama juga ini. Kisah Nabi Musa, tapi satu di istana, satu bersama Fir'aun, satu bersama pengikutnya, satu bersama wahyunya. Itu semua cerita. Itu gabung menjadi kisah-kisah. Sejarah Nabi Musa sudah pun berlalu berabad sudah. Perbincangan ini berfaedah kepada mereka yang tidak mengendahkan Al-Quran. Mungkin tidak faham kaitan dengan wahyu Allah. Dan khususnya golongan manusia yang tidak meliputi ilmu mereka terhadap Al-Quran. Golongan ini banyak jumlahnya pada masa ini. Ramai orang. Macam-macam. Ya, Cikgu Nan cakaplah. Tak patut baca Quran. Ramai orang tak boleh baca Quran. Kalau boleh, berapa ramai pula yang faham? Kalau faham, berapa ramai yang boleh tadabbur? Kalau boleh tadabbur, berapa ramai pula yang boleh beramal dengan Al-Quran. Ramai orang hafiz Al-Quran, ramai. Budak-budak hafiz Al-Quran. Tapi saya ada baca buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Al-Quran. Dia ada beri sedikit teguran kepada orang yang hafaz Al-Quran. Bagus mereka dah hafal. Tapi kerana mereka hafal di awal umur, dalam keadaan mereka tak faham apa yang mereka hafal. Akhirnya mereka tak tahu apa-apa. Mereka hafal saja. Menghilangkan mereka untuk tadabbur. Ingat kita baca ayat-ayat kecil dulu. Hafal. Lam yakunil ladhina kafaru. Kita al-musyrikin munfaqi. Baca. Lepas tu balik. Sambil berlari nak tengok cerita combat. Baca. Lam yakunil. Saya sampai sekarang. Lam yakunil. Kuning apa ni? Kuning apa? Tak tahu benda kuning tu. Kuning tu. Rupanya lam yakunil. Baru sekarang. Oh ini lam yakunil ladhina kafaru. Kita dulu bukan kita baca sangat, kita hafal. Tok guru ada, orang dia baca, dia dua sekali masuk. Kau baca dulu, ni. Tok guru tengok ini. Yang ni baca kuat. Yang ni dengar kepala kita. Lam yakunil ladzi dia baca. Dia habis belum-belum Al-Quran. Tak, itu kain sarung letak atas sini berlari. Nak tengok cerita combat. Nah, masa tu TV satu rumah ya ada. Bukan semua rumah ada. Berlari-lari tengok cerita combat. Apa nama dia? Hero dia? Oh, Moro. Benda tu. Apa? Moro. Moro. Sebab cerita masa tu memang famous.
Masa tu famousnya combat lah, Apa kita pun ada beda pula. Masa tu TV tak ramai orang ada. Kaya orang kaya saja ada TV. Kita tengok apa nak cerita macam itulah. Allah. Tak faham. Kita hafal tapi tak faham. Baguslah budak-budak tu dah hafal. Tapi dia kurang. Quran bukan untuk hafalan saja. Dia nak kita tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Am ala qulubin aqfaluha. Ataupun hati kamu dah dikunci mati. Kenapa tak boleh nak tadabbur ayat-ayat Allah? Saya dulu masa awal-awal dulu banyak saya mengajar fiqh, pengajar tauhid, pengajar apa. Lalu sekali saya kata saya tak nak. Saya nak mengajar Al-Quran. Tuan-tuan tengok tu guru, tu Armullah, tu Guru Aziz. Quran. Tu guru jadi. Quran walaupun ada sirah, ada semua. Dia kata 40 tahun kita khatam 2 kali. Khatam 2 kali. 40 tahun. 20 tahun sekali khatam. Kita baru berapa tahun. Tak khatam lagi. Lambat lagi nak khatam. Agak-agaknya kita dah tua barulah khatam. Dia cepat 20 tahun. Tapi tu guru dia konsisten setiap Jumaat. Setiap Jumaat. Terjemahan saja. Sempat habis lah. Cepat sikit lah. Satu kali khatam berapa hari? Berapa lama? 20 tahun juga walaupun baca terjemahan. Oh, seminggu sekali. Kalau setahun sekali lagi lama Dia patutnya macam kawan-kawan kita baca hadis-hadis. Hadis apa tu? Bukan hadis yang apa ni? Itu kita hijau. Kalau baca terjemahan Quran pun okey. Baca hadis apa? Bayan. Ada tabligh tu, duk baca-baca tu. Apa? Balik apa? Dia kan banyak baca hadis. Kalau bagus juga tukar Quran. Afadhal amal, baca Quran. Pasal ramai orang duk bahas itu, bahas ini, baca Quran. Quran tidak ada orang petikai. Baca Quran. Kita baca 2-3 ayat, lepas tu baca terjemahannya. InsyaAllah mungkin dalam setahun boleh khatam sekali. Terjemahannya dulu. Sekarang kita faham, oh ini makna dia, Kita ni dah detail sangat dah. Tadabbur kita detail sangat, kita kupas betul-betul. Mereka yang tidak sampai kepada kebenaran Al-Quran harus memahami semua hujah yang ada dalam Quran. Mereka perlu disogok dengan dalil-dalil untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran yang ditaja. Sebenarnya, orang yang baca Quran ini orang yang akan suka berdebat. Kerana Quran semua berdebat. Ada Quran cerita benda, ada. Quran semua berdebat. Cuba tengok Ashabul Kahfi bangun berdiri. Rabbuna Allahu allazi qalu rabbuna rabbus samawati. Tuhan kami ada Tuhan ciptaan Allah Ta'ala. Kena kejar masuk dalam gua tidur 300 tahun. Lepas tu bertembur dengan Nabi Musa dengan Fir'aun. Qala fama rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tengok bagaimana Nabi Musa berdebat dengan Fir'aun. Kena kejar Nabi Musa. Masa akhirnya terbelah laut, tenggelam Fir'aun. Nabi Ibrahim pun sama dengan Namrus. Kejar. A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Kamu ke yang buat kerja macam ni? Dia kata, tak. Bal kabirum fas'aluhu in kanu yantiqun. Pergi tanya. Kalau dia boleh bercakap. Yantiqun, dia menggunakan benda yang macam boleh bercakap. Pergi tanya. Bila mereka pergi faraja'u ala anfusihim. Bagus dia tahu. Ni tak boleh bercakap ni. Serang Nabi Ibrahim, tangkap balik dalam api. Jadi orang yang baca Al-Quran ni, orang yang akan kritis. Bijak. Dia tengok, ini tak betul, ini tak betul. Itu sebenarnya kita nak ajar anak-anak kita pemikiran kritis. Ini dia Quran. Dia ajar bagaimana kita berfikiran kritis. Mengajar bagaimana kita menjadikan otak kita ni segar. Sentiasa berfikir. Perhatikanlah pada kisah yang dimuat dalam surah ini. Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Muhammad telah membaca surah ini kepada semua. Dan Rasulullah baca dia lain dengan kita. Rasulullah baca tak payah tafsir. Tak payah tafsir macam kelas kita sekarang. Tak ada. Rasulullah baca. Allahu Akbar. Rasulullah baca. Semua diam. Rasulullah sedang memberi tazkirah. Dalam solat subuh. Semua dengar semua. Nampak?
Itu tazkirah. Pasal mereka orang Arab. Bila Rasulullah baca, dia faham. Wah. Nak lari tak boleh. Sembahyang. Dengar apa Rasulullah baca semua. Itu tazkirah yang paling bermacam kita khutbah lah. Tuan-tuan, janganlah menyebabkan tuan-tuan hilang pahala baca khutbah. Dengarlah betul-betul apa yang khatib sedang berbicara. Khatib pula bicara benda tu pun tak tahulah. Cuba bicara benda yang orang takkan tidur. Jangan tidur. Saya nak bercakap sekarang. Awak cakap apa sebenarnya? Cuba cakap benda yang betul-betul realiti dalam hidup. Baru orang takkan tidur. Takkan tidur. Mana kita nak bagi taklimat korban ni. Pasal tidur pula. Tak ada orang tidur kalau depan korban tu. Semua pakai asap pisau lah cari. Kau punya lembu macam mana. Tak ada. Nampak? Dia mesti benda real depan mata. Oleh sebab itulah teks khutbah. Dia tak boleh tengah overall universal. Tak boleh. Setiap tempat dia ada special dia. Ada orang buat apa? Pembaca khutbah tidak boleh berjumpa orang 3 hari sebelum dia baca khutbah. Dia kena duduk dalam bilik dia. Kalau macam Ustaz P baca khutbah, duduk dalam bilik dan jumpa orang. Tak boleh sembah-sembah tepi jalan jumpa. Cikgu Nan, apa khabar? Tak boleh. Duduk. Sampai Cikgu Nan, mana Ustaz P lama tak nampak. Tiba-tiba dia muncul atas mimbar. Wow. Nak dengar apa Ustaz P nak cakap hari ni. Macam tu sekali. Barulah betul baca khutbah. Ini. Tapi tak boleh macam tu. Dia marah. Ini berlaku satu revolusi apa ni. Ini yang punca berlaku kalau tuan-tuan ingat dulu FIS yang menang dekat Algeria dahulu. Masa menang dekat Algeria tu saya pergi ke Algeria. Tuan-tuan tahu macam mana dia orang ni. Sembayang 5 waktu penuh masjid. Sembayang 5 waktu penuh masjid. Melimpah-limpah macam sembahyang Jumaat. Kedai tak ada tutup. Taruh kayu sebatang. Kayu penyapu sebatang. Tuan tak ada. Semua orang pergi masjid. Saya ada masa tu. FIS tapi tak menang lama lah FIS tu. Sekejap ya partis take over. Tengok. Bagaimana kalau betul-betul mainkan masjid tu main peranan. Habis guli mati orang. Orang kata-kata guli mati habis. Perhatikanlah kepada kisah yang dibawa. Ada wahyu daripada Allah kepada Nabi-Nya SAW. Muhammad telah membaca surah ini kepada semua secara terperinci khususnya tentang peristiwa yang terjadi sama ada pada Nabi Musa atau pada Nabi SAW. Satu perkara yang perlu kita fikir bersama. Segala kisah tersebut dibaca oleh Rasulullah baginda melihat. Ini dia yang kalah ni. Kita ni kau cerita ni, kau ada masa tu. Kalau kita, kau ada masa tu. Aku tak ada, aku dengar orang cakap je. Tak ada guna lah kau cakap. Tapi Rasulullah tu dia bercakap macam dia duduk di situ. Masa dia cerita tentang Nabi Musa dengan Firaun, macam Rasulullah ada situ tengok ahli sihir tu terbengkak. Ketika Firaun tenggelam, macam Rasulullah ada di situ. Ketika turunnya Taurat, ada Rasulullah di situ. Wow. Macam mana Tapi bila tanya Rasulullah ada, tak ada. Dah awal-awal lagi dia beritahu. Mana boleh kau ada di situ? Kurunnya begitu lama. Bagaimana kau boleh tahu? Kau bukan dengan wahyu. Seolah-olah baginda melihat, merasa, menghayati. Dan sampai, tuan-tuan, macam cerita kawan saya tu yang langgar accident dengan lori. Kalaulah saya ada di situ, saya cerita dengan tuan-tuan. Ngeri sangat. Ni saya pun dengar daripada kawan-kawan juga. Ngeri dia tu pun kurang. Kurang ngeri dia tu. Kau nak tahu, aku tengok dengan mata kepala aku tahu. Ngeri sangat. Ya, kau tengok dengan mata kepala kau. Tapi kalau dengar orang cakap mungkin. Ngeri dia darjah. Ngeri dia tu dah kurang dah. Tapi Rasulullah boleh bercakap. Kengerian tu macam Rasulullah tengok. Betul-betul. Itulah kita kata kemukjizatan Al-Quran. Adalah satu kisah yang begitu. Namun begitu Rasulullah tidak pernah berada di tempat peristiwa itu. Di tempat Musa AS menerima Taurat. Tidak pernah berada dan membaca kitab Allah bersama dengan penduduk Madian. Bersama membaca kitab Allah, kitab Taurat bersama penduduk Madian. Dan tidak pernah berada di Bukit Tur Saina untuk menceritakan dengan jelas sekali. Ianya disampaikan oleh Allah dalam bentuk wahyu. Dan ini jelas menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sebagai wahyu. Ini. Di sini satu rahsia. Mungkin kita boleh kongsi bersama. Tuan-tuan baca Quran, apa tuan-tuan rasa bila baca Quran? Pagi tadi saya hurai surah Al-Waqi'ah. Ashabul yamin. Fi sidrin makhdud. Wa talhim mamdud. Wa dhillim mamdud. Duduk dalam kebun yang penuh dengan buah-buah kayu. Dengan pisangnya, dengan buah itunya, ininya. Lepas itu Allah Ta'ala bawa cerita, jom masuk rumah. Tengok pula di rumah. Wa furushim marfu'ah. Inna insya'nahunna insya'a. Masuk dalam rumah tu jumpa pula bidadari. Berlari-lari bukan seorang. Orang duduk tu berlari-lari. Orang bawa makanan itu ini.
Lepas tu pula sebaya pula semua. Ni siapa ni? Ini nenek. Oh, yang ni siapa? Cucu. Tak ada. Semua sebaya. Kecuali Wildan yang bawa makanan. Yang lain sebaya. Suami isteri. Urban atraba. Sebaya. Sekarang tak ada. Kalau pergi kenduri kahwin, tengok-tengok laki dia. Tua, bini dia muda. Tengok laki dia hitam legam, bini dia putih. Tengok laki dia. Semua mengumpat. Sambil minum air, sambil mengumpat. Tengok tu. Pak Haji, mesti dia ni pakai ayat guna-guna. Tengok. Bini dia lawanya. Laki dia serebeh je. Tak ada. Dia akhirat. Sama lawa, sama cantik, sama handsome. Tidak ada lagi gemuk-gemuk. Semua sering cantik. Pakai baju dengan kesutra, dengan dalam, dengan luarnya. Allah. Siapa yang buat itu? Untuk Allah. Masing-masing bayangkan macam mana. Sendiri bayangkan macam mana. Saya bayangkan, tuan-tuan bayangkan. Itulah dia Al-Quran. Kita boleh bayang sampai kita boleh, macam tu. Dapat boleh pergi. Macam tu ke? Sampai macam tu. Ini masing-masing. Allah Ta'ala bagi pada masing-masing. Ada orang boleh bagi sampai dia boleh menangis. Macam tu. Sahabat Ibn Abbas kata, Rasul kata baca, dia kata, Ibn Mas'ud. Ya Rasulullah, Quran turun kepada kamu. Kenapa minta aku baca? Aku nak dengar daripada orang lain baca. Baca-bacalah surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai kepada ayat itu, Rasulullah pegang lutut dia pun berhenti. Dia angkat kepala dia tengok Rasulullah mengalir air mata. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika teruslah ala haula'i syahida. Semua orang dibawa datang dengan saksi-saksi. Dan kamu pula wahai Muhammad akan menyaksikan ke atas umat kamu. Maka di situ Rasulullah menangis. Bagaimana Rasulullah boleh bayangkan pada masa itu duduk di pada mahsyar, semua orang dibawa, saksi dipanggil seorang-seorang dan Rasulullah pula dipanggil untuk menjadi saksi kepada semua umat dia. Menangis Rasulullah. Ibn Mas'ud surah An-Nisa. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Okey, sikit lagi. Dengan menganalisis semua kisah ini, manusia dapat menjauhkan diri mereka dari menjadi kufur kerana menolak Al-Quran, iaitu kitab Allah. Semua mereka mati. Andai kata mereka diazab oleh Allah kerana tidak beriman, mereka tidak boleh mendakwa bahawa mereka tidak pernah didakwah oleh mana-mana Rasul, kerana pada prinsipnya Allah tidak akan mengazab satu kaum kecuali setelah diutuskan seorang Rasul kepada mereka untuk menjelaskan amaran. Ini tak boleh jadi alasan. Tak sampai wahyu lagi. Macam mana tak sampai wahyu? Semua orang tahu. Azan kat telinga kau lagi. Ada kawan saya tidak mengajar sejarah Islam lagi. Dia tahu Rasulullah, dia tahu Quran. Dia boleh tanya, Ustaz nak ke mana? Lagi baca Yasin. Dia tahu lagi Yasin. Tapi tak beriman. Tak beriman. Jangan nanti sampai masa, Ustaz, kenapa Ustaz tak ajak saya beriman? Jangan sampai macam tu pula. Dah, kita baca Yasin sebelah dia orang baca Yasin. Ataupun jika mereka membezakan mukjizat Nabi Musa berbanding Nabi SAW. Nabi Musa diturunkan wahyunya sekaligus serentak dan Nabi Musa diberi mukjizat pelbagai melawan kuasa Fir'aun. Manakala Nabi tidak diberi mukjizat yang diberi kepada Nabi Musa. Dan Al-Quran pula diturunkan secara bersikit-sikit selama 23 tahun. Isu ini tidak mempunyai apa-apa faedah pun untuk dipamerkan. Quran mempamerkan sebagai kitab yang tidak boleh dipercayai. Jadi sebagai jawapan yang mempertahankan diri mereka, golongan ini menuduh Nabi Muhammad adalah pembawa sihir. Qalu sahirani tazahara. Dah tak boleh mereka lawan Quran, tak boleh lawan Nabi Musa, tak boleh lawan mukjizat, dia ejak-ejak tak boleh jadi. Oh, dua-dua ni tukang sihir. Kitab Taurat dan Al-Quran bukan kitab sihir. Iaitu kitab yang membawa kebenaran kepada manusia untuk mereka hidup sebagai seorang manusia yang pertuhankan Allah, yang menciptakan mereka. Akhirnya kita tahu mereka sebenarnya mau terus menjadi kufur dan tidak mau beriman. Al-Quran menyatakan bahawa orang-orang yang hanya bergantung kepada hawa nafsu mereka adalah bukan mahu mencari kebenaran. Mereka ialah orang degil yang tidak mahu pada kebenaran dan tidak mahu beriman dengan Allah. Mereka sebenarnya telah menzalimi diri mereka sendiri. Dan orang yang zalim ini jauh daripada hidayah Allah. Jadi manusia baik pada zaman mana pun atau pada masa mana sekalipun mahukan kebenaran. Yang mahu berfikir dan beriman adalah manusia yang bernasib baik. Dan bagi mereka yang terus mengikut hawa nafsu, mereka dianggap sebagai zalim yang menzalimi diri mereka sendiri dan mereka akan jauh dari hidayah Allah. Wallahu a'lam. Bagaimana reaksi setengah ahli kitab bila mendengar cerita ini?
Nanti kita akan sambung lagi. Alladzina atainahumul kitaba min qablihim bi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bi innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Kisah dengan orang Yahudi pula. Hari ini kisah dengan orang kafir Quraisy. Kita tengok cerita dengan orang kampung dia. Macam mana pula cerita? Orang yang alim. Ni kau cerita kat masjid. Jom bawa masuk universiti pula. Cerita dengan orang-orang hebat di kalangan orang Yahudi. Macam mana? Tapi Nabi tetap menang. Belum ada lagi kisah Nabi tewas. Tak ada. Tak ada. Hero tak akan kalah. Tengoklah P.Ramlee. Macam mana sekalipun. Jadi labu-labi dia tetap menang. Haji Bakir juga yang kalah. Macam mana pun para Rasul juga menang. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Moga ada keberkatannya dan ada nilai yang pahala. Moga-moga kita dapatlah sesuap nasi di akhirat nanti. Yang baik itu datang dari Allah. Lemah kurang itu adalah kelemahan saya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'i ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.